Hari ni muka tak make up memang nampak sangat sedih dan sangat-sangat kusam. Dalam aku baru beli sunscreen. Aku rasa sunscreen ni dia tukar packaging sebab hari tu aku pakai bukan packaging ni. Yang ni sunscreen Papa ada SPF 50+. So kita malas pakai foundation lah hari ni. Kita pakai macam gini je. Dia ada tone up sikit korang yang ni. Okay, yang ini dia tinted sunscreen korang nampak tu. Dia sangat senang nak blend. Yang penting tak berminyak lah. Itu yang aku suka. Dia tak nampak kelabu walaupun aku gelap. Nampak tu? Yang ni kalau kau malas-malas tak nak pakai bedak pun tak apa. And dia bagi muka kau nampak glowing terus meresap. Korang dalam ni dia ada moisturizer juga. So dia boleh hydrate kan korang punya muka. Dia ada colour sikit. Kita pakai cream blush. Sini. Korang malas-malas pakai je sunscreen, tepek je blusher, settle. Okay, so aku ni extra sikit lah. Kita pakai mascara. Buat-buat ada lah. Kita pakai lip gloss. Aku rasa tinted sunscreen not bad sebab aku jarang keluar pakai sunscreen sahaja. Tinted sunscreen Papa ni dia macam tak bagi muka aku nampak kelabu walaupun aku tan skin. Tak nampak kelabu kan? Tak kelabu kan?